Selain daripada Tioman, Mersing juga berbagai restoran dan tempat-tempat menarik untuk dilawati, antaranya di restoran di Air Papan ni, hentian Bendang Air Papan. So, kita masuk nak tengok apa yang menarik di restoran ni. Lokasi di Air Papan Mersing, Johor ni, kalau anda nak suasana berada makan di tepi bendang atau sawah padi, ini dah lokasinya. Kadang-kadang tak percaya, di tepi pantai pun dah ada bendang di tepi sana, dan kita makan dengan menikmati udara di sawah padi. Jadi di hentian Bendang Air Papan Mersing ni, pakcik jumpa satu restoran yang mungkin juga anda peminat-minat mi bandung dan juga mi udang, dan juga ada shell out dan pelbagai lagi menu-menu yang menarik. Jadi korang boleh datang saja on the way ke pantai Air Papan di Mersing ni. Pantai yang cukup indah, suasana yang tenang. Jadi korang boleh datang je, betul-betul tepi jalan saja memang korang boleh nampak. Jadi pakcik nak review untuk 3 menu yang menarik dan signature di hentian Bendang Air Papan Mersing ni. Mengujakan korang dengan mi bandung, bukan saja di Muar tapi dekat Mersing pun ada. Jom pakcik nak tengok dalam dia. Kalau tengok dari signature depan ni ataupun impression depan ni, memang pakcik nak select-select dalam dia udang yang sangat fresh. Korang tengok ada sotong, ada ayam, pelbagai dengan mi dia, dengan ada telur lagi. Memang orang kata belum lagi rasa dah sedap. Jadi pakcik nak perahkan limau ni dan nak rasa terus. Selalunya mi bandung ni kan signature di Muar, tapi kadang-kadang kat sini pun boleh. Pakcik nak rasa kuah dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fantastic. Memang meremang korang. Fantastic. Pakcik nak rasa lagi dia punya udang dengan mi. Sangat sedap. Dan dia punya udang dia yang fresh. The next menu, mi udang pula korang. Shell out seafood. Memang mentah lah tepi pantai kan. Dan di Mersing ni, inilah dia. Kita nak makan yang ni, nak tengok rasa dia. Dia ada ketam, ada udang, besar je udang dia. Dan juga ada kepah. Kepah ni memang selambak macam ni. Korang bayangkan, untuk seisi keluarga memang. Dan ada juga macam jagung. Biasalah shell out kan. Dan shell out ni, kalau nak tahu, kesedapan dia adalah pada kuah dia. Jadi pakcik nak rasa, pakcik nak ambil dia punya kepah punya ni, pakcik nak rasa dia punya kuah dia sendiri. So pakcik nak ambil kuah dia. Bismillah. Wow, sedapnya. Fantastic. Jadi pakcik nak ambil ketam ni pula. Fresh. Dan kita nak rasa udang pula. Mana ni udang? Kita cari udang. Memang terbaik korang. Nasi dia ada. Lupa pula pakcik. Jom pakcik nak makan nasi. Makan nasi, makan udang. Ni. Makan nasi. Sedap menjilat jari. Okey, untuk korang yang nak merasai suasana dan nak menikmati keenakan juadah pada hari ini yang pakcik makan ni, korang boleh datang ke hentian Bendang Air Papan Mersing. Korang boleh contact apa yang pakcik tulis kat bawah ni. Okey orang, stay tune #pakcikreview.
Kepah yang terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita jaga habis dia ni. Dah malam pun dah. Apa-apa pun, jom kita interview Cik Syed, owner untuk restoran ni. Okey ni dia Syed. Apa khabar Syed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada pengunjung-pengunjung Mersing yang terutama lalu di Air Papan, jom kita perkenal mi Bandung, shell out ataupun mi udang di hentian bendang Air Papan. Yes, untuk korang semua, korang yang tadi tu menu-menu yang pakcik rasa dan review tu semua sebiji yang korang akan order nanti. Apa-apa pun, nikmati suasana di Bendang siang dan malam. Pada pukul berapa buka ni? Kita buka start pukul 4.30 petang hingga pukul 11 malam. Dan hari Rabu sahaja cuti. 11 tahun dah beroperasi. Memang superb korang. Apa-apa pun, datang ke sini, review dan makan. Hashtag apa tu, Syed? Jom perkenal mi udang hentian Air Papan. Yeah, hentian Bendang Air Papan, Mersing, Johor.